Bila waktu terbaik untuk pelajar IPTA dan IPTS untuk mulakan simpanan emas? Jawapannya adalah seawal mungkin. Tonton video ni dan save untuk rujukan anda di masa hadapan. Emas membantu melatih disiplin kewangan sejak usia muda. Dengan simpanan serendah RM100 sebulan, pelajar dapat belajar konsisten menabung tanpa rasa terbeban. Kedua, emas kalis inflasi. Berbeza dengan wang fiat yang semakin lama semakin susut setiap tahun. Emas terbukti mengekalkan kuasa beli sejak ribuan tahun. Dalam tempoh yang panjang, emas menjadi penyelamat dari kenaikan harga barang. Emas mudah dicairkan bila anda perlukan. Apabila terdesak, perlukan duit untuk bayar yuran ataupun kos perubatan, emas boleh dijual dengan mudah tanpa prosedur yang rumit, seperti pinjaman bank. Keempat, modal permulaan yang sangat rendah. Dengan hanya RM100, siapa saja boleh mula walaupun seorang pelajar. Ini jauh lebih mudah berbanding melabur hartanah ataupun saham yang memerlukan ribuan ringgit. Emas adalah aset fizikal milik sendiri. Anda tidak perlu risau tentang kegagalan syarikat atau kejatuhan pasaran saham. Pegang emas, anda pegang nilai sendiri. Jadi, untuk pelajar IPTA dan IPTS, ini masa terbaik untuk mula tabiat simpanan emas walaupun hanya 1 gram. Satu langkah kecil hari ini boleh jadi simpanan besar di masa hadapan. Untuk mulakan simpanan emas, boleh mesej saya ataupun tekan butang sign up. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.